saya ada masalah rabun, saya punya paras gula tinggi dan juga saya punya paras kolesterol tinggi. Macam buat kerja tu, kita mudah rasa penat. Yang paling teruk lagi, bila kita nak drive malam tu, mata memang tak boleh kena cahaya lampu daripada kereta kat depan tu, silau. Mula-mula tu saya tengok dekat media sosial. Lepas tu saya check tu, search, ternampaklah pasal susu ashwagandha ni. Dan saya baca dia punya ingredient. Saya tengoklah testimoni semua. So far macam bagus jugalah testimoni yang saya tengok dekat situ kan. Terbuka lah hati nak try. Masa bulan pertama tu saya minum konsum susu ni, tak nampak sangat result lah. Bila masuk bulan kedua, slowly saya nampak dia punya result. Dalam 2 bulan lebih macam tu lah. Wah, kesan dia memang orang cakap menakjubkan. Bila nak drive malam ke, bila nak baca tu, dah kurang saya punya double tu, rabun tu kan. Penglihatan saya tu makin jelas lah. Paras gula saya pun dah back to normal. Paras kolesterol saya pun dah normal balik. Cara saya konsum susu ashwagandha ni, dalam minggu pertama tu saya ambil 2. Lepas pada tu, saya slowly ambil 1 sachet je satu hari untuk maintain. Siapa yang ada masalah rabun macam saya ni, lepas tu masalah 3 serangkai ke, boleh cuba konsum produk ni, susu ashwagandha ni. Macam saya ni dah kembali normal.